Rendang pedas ayam. Hai semua, hari ini saya nak share satu resepi rendang pedas ayam. Sebenarnya resepi ni boleh je masak rendang pedas daging pun. Dan bahan-bahan yang digunakan seperti biasalah bahan buat rendang, tapi dia agak simple je bahan dia. Okey, ni bahan-bahan dia. Bahan buat rendang macam biasalah, mesti kena ada kerisik kelapa. Kerisik ni terpulang lah kan, korang nak pakai brand apa, beli kat kedai atau buat sendiri. Juga cili kisar atau cili giling, daun kunyit saya pakai 1 helai, kemudian serai saya pakai 1 batang, saya pakai 6 batang serai. Lepas tu macam biasalah halia besar ni lah, panjang ni je. Lepas tu bawang putih dan bawang merah besar tu. Okey, bahan-bahan ni nanti ada yang kita kena blend. Ya, serai, halia, bawang merah dan juga bawang putih. Kita kena hiris dulu dan nanti kita blend. Ni yang saya dah hiris dah, bahan-bahan yang nak di blend. Bawang putih, serai, halia dan juga bawang merah. Korang nak potong macam mana terpulang kat korang, sebab nak masuk dalam blender kan. Potonglah macam mana pun, nak potong besar-besar ke, nak potong kecil-kecil ke. Okey, bawang besar ni tengok saiz lah. Kalau macam saya hari ni saya masak 1 ekor ayam, bawang besar yang saya pakai 3 biji tadi saiz sederhana macam ni. Kalau bawang korang kecil lagi, korang pakailah 4 biji ke. Kalau lagi besar bawangnya, pakailah 2 biji je ke, terpulang. Halia lebih kurang besar ni. Dan serai tadi 6 batang. Lepas tu kita blend, hiris semuanya dan blend halus, kisar sehingga halus lah. Okey, kemudian kita panaskan minyak untuk menumis. Ada juga cara orang masak rendang pedas ni tak tumis tau. Dia letak je semua dalam kuali, lepas tu buka api, masak je macam biasa sehingga kering. Tapi apa yang saya belajar, buat rendang ni tumislah. Tujuan kita tumis ialah kita bagi rempah tu, bahan-bahan tu, cili tu dengan bahan-bahan kita kisar ni betul-betul masak. Kita tumis dan kita biar sehingga cili ni betul-betul masak. Pecah minyak lah. Bila dah pecah minyak tu maksudnya dah betul-betul masak. Okey, saya masukkan 2 sudu je cili giling ni atau cili kisar ni. Terpulang cili ni nak pakai banyak mana. Kalau korang memang suka betul-betul pedas, korang letaklah lebih lagi. Macam saya sederhana je ni, dia punya pedas sederhana je, saya pakai 2 sudu je. Kemudian kacaulah sehingga rata semua yang bahan dalam kuali ni, bagi dia merata semua. Okey, tengok ni dia dah mendidih kan. Dia dah nak pecah minyak dah. Kita tunggu sampai dia betul-betul pecah minyak tu semua naik duduk kat atas. Baru cili tu betul-betul masak. Macam ni. Color dia pun dah bertukar kan. Macam ni dah masak lah cili tu. Dia dah pecah minyak dah macam ni. Jadi bolehlah kita masukkan ayam. Ayam ni korang nak potong besar mana tu terpulang. Macam saya potong sederhana macam ni lah, tak terlalu besar kan dan tak terlalu kecil. Tapi kalau untuk makan dengan nasi, saiz macam ni okey lah kan, atau korang nak besarkan lagi. Tapi kalau biasanya saya buat rendang ni waktu hari raya untuk makan dengan ketupat, dengan rendang atau dengan nasi impit, saya akan kecilkan lagi saiz ayam ni. Senang kan, sebab kita nak makan mencicah kan. Kalau besar-besar macam ni, macam bagi saya lah, pendapat masing-masing kan. Bagi saya kalau lebih kecil lebih mudah. Okey, kita kacau-kacau lah dengan ayam ni, bagi dia betul-betul sebati rata dengan bahan kita tumis tadi, dengan cili tu dan bahan kisar tu. Kemudian kita boleh masukkan santan. Saya guna santan kotak je. Kalau korang nak pakai santan kelapa yang ori tu pun boleh, lagi sedap lah kan. Macam saya ni santan kotak je, senang nak dapat. Sebab kita duduk kat kawasan bandar ni kan, nak pakai santan yang ori tu
Setiap kali nak guna kena pergi kedai. Kalau pakai santan kotak ni senang, kita belilah 3-4 kotak, buat stok, simpan kat rumah. Nak masak senang, benda ada. Bezalah dengan orang yang tinggal kat kampung, macam tu senang kan santan kelapa ni. Jadi pakailah yang ori. Lebih baik kan, lebih sihat. Okay, macam yang kita ni yang duduk kat rumah flat dekat bandar ni, santan kotak lah lebih memudahkan. Okey, tadi lepas letak santan tu, kita kacau. Lepas tu kita biar sekejap sehingga dia pecah minyak betul-betul semula. Kemudian kita masukkan kerisik. Saya letak 2 sudu kerisik. Kerisik ni jangan terlalu banyak tau. Nanti dia tak sedap juga. Dia akan rasa kerisik je. Untuk 1 ekor ayam ni 2 sudu okey lah, cukup. Tapi terpulang selera masing-masing. Kalau korang suka rendang yang betul-betul kuat rasa kerisik, korang boleh letak lebih lagi. Bagi saya 2 sudu dah cukup dah. Lepas tu macam biasalah, gaul-gaul, kacau-kacau, bagi kerisik tu merata semuanya. Dan barulah saya perasakan dengan garam dan juga serbuk perasa. Serbuk perasa terpulang, yang tak pakai tak payah letak. Lepas tu taburlah dengan daun kunyit yang dihiris nipis-nipis, halus-halus macam ni. Dia macam-macam cara lah orang masak kan. Ada orang masak rendang, daun kunyit ni dia koyak-koyak letak je dekat dalam cili tadi kan. Macam saya punya cara macam ni. Saya hiris-hiris dan tabur last sekali. Lepas tu biarlah dia mendidih sekejap lagi, kering sikit. Okey, dah siap. Okey, inilah hasilnya, dah siap. Rendang pedas ayam. Jangan lupa mencuba. Akhir sekali, sudilah belanja like dan subscribe. Bye.